Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada sardin ya. Ada 1 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, setengah inci halia, serai itu diketuk ya. 3 sudu makan cili kisar, ada air asam jawa, ada sos cili dengan sos tiram. Tumis serai tu. Masukkan bahan yang dikisar kasar ya, bawang putih, bawang besar, halia. Dimasak bahan kisar tu hingga hilang bau mentah ya. Maksudnya dia kering sedikit lah. Masukkan pula cili kisar, sos cili dengan sos tiram, dimasak hingga pecah minyak ya. Cili pun nampaknya dah pecah minyak elok ya. Bolehlah dimasukkan ikan sardin tadi tu ya. Kacau sedikit-sedikit je sebab ikan tu kan lembut. Air asam jawa. Letaklah air untuk tambah kuah. Terpulang pada masing-masing ya, nak kuah pekat ke, nak sederhana kuah dia ke. Tunggu mendidih, masukkan garam dan perasa ya. Dah pun siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.